Aduh, saya masuk hospital. Aduh, saya tak tahulah bila nak keluar hospital ni. Aduh, saya nak datang dekat doktor lah. Doktor, bila saya nak keluar hospital? Doktor? Bila saya nak keluar hospital, doktor? Kamu dah boleh keluar, ya? Saya dah boleh keluar, okey. Saya ambil kasut roda pula. Kerusi roda dulu, Okey, doktor. Aduh. Saya dah pakai kerusi roda. Kenapa tak boleh buka? Doktor, kenapa tak boleh buka, doktor? Kenapa? Doktor? Doktor. Doktor sini, doktor. Kenapa benda ni tak boleh buka? Tolong betulkan. Okey, terima kasih, doktor. Bye. Bye. Aduh. Kenapalah saya? Kenapa ni? Bro Evo ni kenapalah macam ni? Polis pun tak tangkap orang-orang yang gila ni. Sebab orang gila lah aku kena. Ya Allah, tengoklah tu hancur-hancur. Letup-letup. Letup-letup macam nak mati. No, rumah saya dah kena jual. No. Tak perlu saya beli rumah baru. Okay, dah. Saya ada rumah balik. Tiba. Rumahnya ada efek tak? Rumahnya ada efek tak? Duit aku dah hilang. Kan boleh ambil duit ni. Duit aku dah hilang. Duit aku dah hilang. Macam mana ni? Aduh, saya tukar baju dululah. Saya ambil barang-barang dulu kat bilik. Aduh. Saya dah tukar pun baju. Tapi saya rasa walaupun kaki ni sakit-sakit sikit. Nak tengok TV lah. Itu hari Isnin. Bosan dah, tak nak tengok TV lah. Dah lah nak beli kereta baru. Kenapa tak boleh? Lupa kunci. Kunci balik, oi. Nanti pencuri masuk. Ada suara setan. Suara setan. Siapa tu? Siapa tu yang cakap? Siapa tu yang cakap? Siapa tu? Tak apalah, kita tak boleh pergi lah. Suara apa lagi tu? Apa lagi, pergi mana pula ni? Saya nak pergi mana pula ni? Jom naik helikopter. Naik helikopter mana pula ni? Jom pergi rumah orang, curi rumah orang. Curi rumah orang. Aduh, pening kepala. Aduh. Jom kita pergi tempat baru yang kita ada orang dari repair. Jom. Suara apa pula ni? Repair apa pula ni? Aku tak suka. Kenapa ada setan yang rasuah yang cakap dengan aku? Aku tak suka. Saya akan masuk ke badan awak. Assalamualaikum. Dia kenapa? Order pizza. Lupa saya order pizza. Ya dah. Okey, thank you. Thank you, bye-bye. Suara setan tu pula ada lagi. Saya trauma dengan setan. Jalan mana pizzanya, oi? Peningnya. Semogalah tak ada setan lagi. Lah. Buka dulu pizza ni. Pizza ni dah busuk, dah basi. Buang kat semak-semak ni. Aduh.
Apa tu? Hafia, lama tak jumpa kan? Ya, kenapa? Hafia, lama tak jumpa kan? Aska, hai. Hai. Dan Aska dan Hafia pun bersambung.